kadang-kadang yang masa yang kita spend dekat office tu mungkin lagi lama daripada kita spend dengan keluarga kita. Betul. Mana you boleh expand to 80 branches ni dalam masa 3 tahun je? Orang lain setahun satu pun dah berbuluh. Itulah dia Ini cerita usually dia. 3 tahun 80. My team is really so brilliant and awesome. Tanpa tim saya tak mungkin akan capai sampai 80 cawangan. Diorang ni memang born dengan ada that attitude ke? Or you train them ke? Or culture tu yang buat dia jadi macam tu ke macam mana? Saya rasa culture ke. Sebab tim saya, kita bermula HBC Coffee, masa tu management team kita cuma ada 9 orang saja. Sebab itu pun pasukan saya yang masa dulu kan, kita start 9 orang. So, kita sudah ada culture yang semua orang kena turun padang sekali, semua orang kena usaha sendiri, semua orang kena trust member-member. Sebab setiap orang ada kekurangan dan kelebihan. Tapi kita kena belajar macam mana kita nak menerima kekurangan seseorang. Dan macam mana kita nak kerja sekali dengan semua manusia yang tidak sama karakteristik. Sebab semua orang ada kelebihan dia. So tim saya dari dulu memang sudah dilatih. Macam ni you latih tu? What's the culture? Mesti you latih kan? Saya You rasa create the culture. throughout the pengalaman bila mereka kerja dengan saya, kita macam mana kita nak berjuang hidup sekali. Sebab kadang-kadang yang masa yang kita spend dekat office tu mungkin lagi lama daripada kita spend dengan keluarga kita. Betul. So mungkin throughout the way, macam mana kita nak hidup sekali, apabila kita ada cabaran, apabila kita berjaya juga, macam mana kita nak kekalkan, macam mana kita nak stabil, nak teruskan satu perniagaan itu. So tim saya dari dulu, mereka sudah, mungkin mereka nampak, mereka saksi dan mereka percaya. Ada satu falsafah yang saya selalu tanya orang lah. Seeing is believing or believing is saving. Nampak baru percaya ataupun percaya baru nampak. Okay. Kalau nampak baru percaya, sudah lambat.